Kalau dulu Menara Kuala Lumpur dipegang ekuitinya 100% Bumiputera, dia tidak boleh dikurangkan. Tak boleh kurang. Ni dasar yang ditentukan oleh kerajaan di bawah RMK ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau, Wanakum. Terima kasih kepada rakan media yang hadir pada hari ini. Sebelum tu saya ingin maklumkan di sini tujuan saya akan membuat laporan polis sekejap lagi adalah kerana intimidasi undang-undang yang dikenakan ke atas diri saya. Pada esok saya akan dipanggil ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia di Cyberjaya, rentetan isu Menara Kuala Lumpur. Ingin saya jelaskan di sini sebagai Ketua Penerangan Parti Peribumi Bersatu Malaysia bahagian Hulu Langat, saya berhak untuk mengkritik dasar-dasar kerajaan. Dalam kes Menara Kuala Lumpur, saya merujuk pada dasar Jaringan Keselamatan Ekuiti Negara (ESN) bagi melindungi pegangan ekuiti Bumiputera. Pada 4 April 2025, laman sesawang Malaysia Today telah mendedahkan beberapa dokumen yang menunjukkan bahawa pada September 2022, Perdana Menteri dengan sokongan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri hal ehwal telah meluluskan penstrukturan semula MKLSB, iaitu anak syarikat milik EM Berhad, yang mana pegangan sahamnya seharusnya dimiliki sepenuhnya 100% oleh syarikat milik Bumiputera. Dan sehubungan itu, konsesi kali yang ketiga diberikan kepada Hydroshop Sdn Bhd, sebuah syarikat milik penuh Bumiputera. Walau bagaimanapun, pada 29 Mei 2024, Kementerian Komunikasi Multimedia telah mengumumkan bahawa konsesi yang ketiga tidak akan diberikan kepada HSB, iaitu Hydroshop Sdn Bhd. Sebaliknya diserahkan kepada anak syarikat Lim Siong Hai. Dan terdapat beberapa ketidakpatuhan dan kecacatan dalam proses pemberian konsesi ini. Iaitu yang pertama, pada waktu pembidaan anak syarikat tersebut, iaitu LSH Service Master Sdn Bhd, LSHSM, belum lagi dikubuhkan. Yang kedua, semasa pembidaan LSHSM tidak memenuhi syarat sebagai syarikat milik Bumiputera, manakala syarikat perantara yang digunakan oleh LSH untuk memiliki LSHSM, iaitu LSH Best Builders Sdn Bhd, juga bukan syarikat Bumiputera. Hanya selepas konsesi diberikan barulah LSHSM menjadi syarikat dengan pemilikan ekuiti Bumiputera sebanyak 30%. Dan yang seterusnya adalah pemilikan 30% ini bercanggah dengan dasar kerajaan yang menetapkan bahawa mana-mana syarikat kerajaan yang memiliki aset sasaran penting. Untuk pengetahuan, Menara Kuala Lumpur dikategorikan sebagai aset strategik SPU2, sasaran penting utama kedua, kerana di atas Menara Kuala Lumpur tu dia ada aset-aset risikan dan aset rahsia yang dimiliki oleh PDRM dan juga ATM dan juga MKN atas sekali. Yang tu saya masa saya di kementerian dululah saya dimaklumkan. Pemilikan 30% ini bercanggah dengan dasar-dasar kerajaan yang menetapkan bahawa mana-mana syarikat kerajaan yang memiliki aset sasaran penting dikategorikan sebagai aset strategik dan hanya boleh diserahkan kepada syarikat milik 100% Bumiputera. Dan oleh kerana itu, laporan ini akan dibuat terhadap individu berikut untuk disiasat atas kemungkinan berlakunya penyalahgunaan kuasa kedudukan atau penerimaan suapan dalam pemberian konsesi kepada syarikat bukan milik Bumiputera atau yang tidak memenuhi syarat pemilikan Bumiputera. Yang pertama, saya akan membuat laporan polis terhadap Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Datuk Muhammad Fauzi bin Mat Isa. Yang keduanya adalah Ketua Pengarah Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS, Datuk Muhammad Razman bin Abu Samah. Menteri Komunikasi, Datuk Ahmad Fahmi Fazil. Dan saya turut memohon agar Lim Siong Hai dan Servis Master Sdn Bhd juga disiasat bagi menentukan sama ada pemilikan ekuiti 30% Bumiputera yang dikemukakan adalah Hulin
atau hanya satu bentuk penipuan korporat seperti amalan Alibaba yang merupakan satu pengkhianatan terhadap negara. Bersama-sama dengan kenyataan akhbar ini, saya akan serahkan beberapa dokumen untuk rujukan pihak media yang didedahkan oleh Malaysia Today dan juga iaitu handset Parlimen yang bertarikh 10 Mac 2022 yang menjawab berkaitan dengan dasar kerajaan ini. So ini adalah dasar kerajaan yang dijelaskan oleh menteri pada ketika itu, iaitu dalam Parlimen Penggal ke-15 yang menyebut bahawa di sini apabila ditanya soalan, menteri berjawab, pelaksanaan ESN dibuat bagi memastikan pemilikan equity sektor korporat Bumiputera dapat dikekalkan dan ditingkatkan ke arah mencapai sasaran 30% pemilikan equity Bumiputera. So dekat sini yang mereka kata bahawa dia macam tukar operator kantin sekolah. Tak betul. Ni bukan tukar operator kantin sekolah. Dulu Menara Kuala Lumpur ini, yang memegang konsesi Menara Kuala Lumpur ini adalah Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd, dan yang memegang share dia 100% dulu adalah TM pegang. TM ni 100% Bumiputera, dan selepas itu dia jual share dia bersama dengan liability kepada Hydroshop. Hydroshop 100% Bumiputera. Kalau kita tengok dalam surat semasa pembidaan itu, dia ada masuk 5 company yang masuk semasa Hydroshop masuk itu. Yang pertama Hydroshop, yang kedua Banjaran Sempurna, yang ketiga Space Sdn Bhd, yang keempat Westa, yang kelima Aspire Venture. 5 syarikat ni semua status 100% pemilikan Bumiputera, dan Hydroshop menang dia punya itulah untuk dia beli share tersebut. Dan sekarang ni bila mereka kata ibarat tukar operasi kantin sekolah, tak betul. Sebab dia Lim Siong Hai, dia tubuh satu syarikat sebagai HSPV. Dia panggil sebagai Lim Siong Hai Herbis Master, LSHSM SPV, dan yang memegang equity dalam tu adalah Lim Siong Hai dan juga Herbis Master. Herbis Master pegang 30% bumi dan Lim Siong Hai pegang 70%. So dekat sini dia telah berlanggar dengan dasar yang ditentukan oleh ASN. ASN memang tak sebut tentang konsesi, dia sebut tentang equity. So equity ni maknanya apa? Kalau dulu Menara Kuala Lumpur dipegang equity-nya 100% Bumiputera, dia tidak boleh dikurangkan. Tak boleh kurang. Ni dasar yang ditentukan oleh kerajaan di bawah RMK ke-12. Untuk melindungi equity Bumiputera. Tak boleh, salah. Jadi macam mana menteri boleh buat putusan? Macam mana dia boleh masuk bid? Macam mana LSH boleh masuk di peringkat awal untuk membida konsesi ini? Ini jadi persoalan. Siapa yang menasihatkan dia? Jadi dekat sini kita perlu faham adalah, jadi bila dulu adalah pegangan equity 100% Bumiputera, sekarang ini dia mesti 100%. Dia tak boleh jadi 70-30. Ada dia orang cakap dasar ekonomi baru. No. Dasar ekonomi baru digantikan dengan ESN di bawah RMK ke-12. Ini baru, dasar baru. Dasar yang dibuat pada tahun 2022. Kenapa kerajaan tak tengok dulu dasar ni? Jadi ini yang kita jadi persoalan semasa LHS masuk. Okey, masa debit konsesi ni. Masa debit belum ada LHS-SM. LHS-SM ni selepas. Okey, masa debit tu dia syarikat non-BUMI. Macam mana dia boleh masuk bidar? Faham? Dia masuk dulu bidar, dia menang baru dia tubuhkan LHS-SM ni. So macam mana dia boleh masuk, dia non-BUMI ni company dan Service Master ni. Jadi dan ada beberapa perkara lagi lah yang kita tengok ada kecelaruan dalam penganugerahan konsesi ni. Jadi ini yang kita perlu bagi tahu kepada rakyat bahawa dia bukan soal kaum macam dia orang kata. No. Ini bukan soal tu, ini soal dasar kerajaan. Kerajaan kena jelaskan kalau dasar ini telah pun dimansuhkan. Rakyat berhak tahu. Kita timbulkan bukan kita nak main isu sentimen kaum. Kita nak tahu je sebab ni dasar kerajaan. Bila dasar kerajaan didokumenkan dan menjadi satu pegangan prinsip kepada kerajaan untuk mereka melaksanakan. Kalau Anwar Ibrahim dan kerajaan hari ini Fahmi Fadzil, dia tidak lagi menggunakan jaringan keselamatan equity ASN dan juga tindakan pembangunan Bumiputera, maklumkan kepada rakyat.
Habislah. Okey, dia kata, okey, sekarang ni kerajaan kita dah tak pakai ASN. Okey, so tak apa, kita pun faham. Saya pun faham, orang politik faham, NGO faham. Kita tidak ada masalah. Kita petikai dasar. Kita bukan petikai kenapa syarikat Cina ni masuk. No. Kita nak tanya, masa kerajaan buat, sebab kita berpegang kepada apa yang Anwar cakap. Anwar kata, tata kelola. So, kita nak tahu, adakah dia mengikut tata kelola tersebut? That's all. Itu saja yang kita nak tahu. Kan, kalau dia jawab, sampai sekarang ni dia pergi merata. Pekerja dapat tawaran, kan, ada suatu orang buat. Satu orang ni pun wife dia masuk bertanding. Kan, orang politik bertanding dekat Kuala Kubu Baru. Ambil, it's not a genuine. You pergi interview pekerja yang betul. Janganlah ambil orang politik dan sebagainya. You pergi interview yang duduk kat sana, tengok betul tak betul dapat. Alright. So, dan itu bukan soalnya. Soalnya sekarang ni adalah kerajaan jawab dulu. Dasar ni pakai tak pakai? Jawab dulu. Kalau dia kata tak pakai, kita tak ambil dasar ini dan kita bukakan kepada nan bumi, okey, kita terima. Jadi ini kita tanya prinsip yang dipegang oleh kerajaan hari ni. Yang ni yang dia orang kena tahu. Dan inilah tujuan kita nak buat laporan polis ni adalah untuk kita siasat. Kita nak tahu siapa lagi syarikat yang masuk bid dan kenapa pilih LHS ni.